Berhentilah PON sebab dia akan menjadikan hidup anda akan jadi lebih teruk. Secara mudahnya, PON ni apa dia akan rosakkan? Kalau dalam medical, dia akan rosakkan dalam otak kita ni, kita ada beberapa bahagian. Antaranya seperti occipital, temporal, frontal. Itu secara mudah adalah segmen otak kita. Dan PON ni, dia akan merosakkan dekat frontal segment. Dia akan menyebabkan scarring. Bila kita tengok CT brain, dia ada scarring dekat bahagian frontal area. So scarring ni ataupun parut ni disebabkan oleh ketagihan pada PON. Sebab dia selalu tengok PON dan dia akan menyebabkan isu pada secara secara psikologi je. Dan benda itu boleh dirawat. Dia sama juga macam orang merokok. Paru-paru dia akan ada scarring, ada parut sebab dia long term dihisap rokok. Tapi bila dia berhenti hisap rokok, akan lama-kelamaan sel-sel baru akan tumbuh dan cuba untuk heal the scar tu. Tapi still ada scar. Sama juga untuk orang yang ada masalah ketagihan PON, mereka boleh dirawat dan sel-sel baru otak boleh tumbuh balik. Dan berhentilah PON sebab dia akan menjadikan hidup anda akan jadi lebih teruk sebab sampai level ketagihan.